Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Kamariah binti Awang ataupun lebih dikenali dengan panggilan Teacher K. Jadi video kali ini Teacher K akan kongsikan apakah aplikasi-aplikasi yang Teacher K guna sewaktu pembelajaran dan pengajaran bersama anak murid. Jom. Okey, aplikasi yang pertama ialah aplikasi ClassPoint. ClassPoint. So, Teacher K banyak guna ClassPoint ni untuk set induksi. Okey. So, apa kelebihan ClassPoint ni? Kalau kita tengok, banyaklah saya buat perkongsian ni dengan anak murid sebab kita banyak buat aktiviti selepas UASA kan, selepas pentaksiran tu. Jadi, kita nak menarik minat anak murid kita. Jadi sebelum dahulu kena install dululah ClassPoint tu sebab dia embed bersama, dia built in bersama dengan PowerPoint lah. So bila kita install PowerPoint yang latest ni, sebab memang dah pasti kan ada PowerPoint dalam laptop kita kan, dalam Windows. Jadi kita just install saja dan kita follow lah step dia. Okey, yang bestnya dia mudah diakses. Bila kita scan saja QR yang diberikan, so terus kita masuk. Maknanya kalau kita bersama anak murid kita, katakan anak murid kita tak ada device, masih lagi boleh guna sebab mereka guna laptop di dalam makmal lah. Yang ni yang paling best sebab kalau tengok kat situ dia ada pilihan kelas untuk sesi PDPC. Kita ada kelas kod tersendiri lah kalau tengok pada paparan slide yang saya tunjukkan ni. Ini sewaktu anak murid saya lah. Okey, anak murid saya membuat aktiviti tu, dia secara offline boleh pilih murid. Sebab tu yang bagusnya walaupun mereka tiada gadget sewaktu PDPC. Tu yang bestnya. Contohnya macam soalan saya tanya ni kan. Ni macam kita tanya soalan apa jawapan ni kan. Guess what is this? So dia akan terus boleh jawab melalui yang kat situ. Tengok anak murid saya boleh jawab. Jadi kita pancarkan saja LCD tu, kita pasang dan kita buat quiz. Alright. Kalau macam ni saya beri pinjam lah. Ada yang saya bawa gadget di dalam kelas. So anak murid saya dia boleh tengok sendiri kan. Boleh tengok slide kat depan dan dia boleh scan dan dia boleh jawab. Saya banyak bawa gadget saya sendirilah di dalam kelas. Okey, macam sekarang ni anak murid saya boleh tengok lah. Okey, contohnya dia boleh apa? Bagi star. Khadijah tak ada. Lepas tu Fatah bagus tadi. Bagi star. Mia bagus tak? Mia bagus. Amira bagus dah. Alright. Syafa bagus. Raisha bagus. Siapa lagi? Zahira bagus. Okey, itu antara apa? Yang pentingnya kita boleh bagi reward. Yang tu yang best tu. Okey, bagi reward tu jadi anak murid kita rasa macam dihargai lah. Dan last kali kita ada leaderboard dia lah. Okey, kita boleh tahu siapa yang menjuarai pada hari itu. Okey. So sekian saja dulu untuk aplikasi yang pertama iaitu ClassPoint. Selamat mencuba.